Welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Okay, Cik T selalu buat haul Shopee and dekor-dekor and DIY. So ya, hari ni Cik T ada banyak barang kita nak unboxing sekarang ni. Jadi without further ado, let's start with the haul video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Kalau korang minat dengan mana-mana barang yang Cik T tunjuk hari ni, korang boleh check dekat bahagian stiker ni. Terus tekan and add to cart tau. Sebab nanti korang dapat extra voucher daripada Shopee kalau korang beli melalui YouTube. Diskaun sehingga 50% tau. Banyak kan? Saya sangat suka ya beli towel daripada seller ni. Cik T dah beli banyak kali ni. Kali ni Cik T repeat lagi. Warna kelabu kat sini. Ada dua jenis dekat sini. Yang ni yang jenis gebu. Yang ni saiz 70cm kali 140. Yang ni warna kelabu. Dia ada banyak warna lain juga. Cik T just ambil warna ni sebab Cik T suka kan. Ni dia. Wah, besar kan? Ni. Lembut. Dia ni memang banyak tau serap air. Towel kan kena selalu tukar setiap 6 bulan tau. Jadi korang boleh beli daripada seller ni, seller Epitech. Yang ni sebelum ni Cik T ada try dia punya alas kaki, towel. Dia ada banyak lah. Yang ni saiz sama, cuma kain dia yang ni nipis sikit berbanding yang tadi lah. Saiz yang ni pun sama, 70 kali 140. Tapi yang ni dia nipis sikit berbanding yang tadi tu. Korang boleh pilih lah mana yang korang suka kan. Nampak tak? Perbezaan dua jenis towel ni. Yang ni gebu sikit, yang ni dia kurang gebu. Kita ada barang decoration dekat sini. Ni ialah pasu. Coba gila guys. Pasu ni material dia plastik je tau. Dia bukan seramik kaca. Tapi cantik lah design dia, nampak? Love macam tu. Dekat atas ni ada lubang, boleh letak bunga-bunga kering ke kan. Bunga-bunga. Lepas tu dekat sini Cik T ada tada! Decoration untuk toilet. Pintu toilet kan? Nak letak. Wah, dia tahu warna putih. Lepas tu Cik T macam tak berkenan warna putih. Jadi Cik T repeat yang warna hitam. Yang ni ialah packboard. Storage and accessories dia semua warna hitam. Dia ada box macam ni. Dia ada penyangkut. And dia ada yang kepit penyangkut macam ni juga. Yang Cik T ambil ni yang set punya. Korang boleh beli asing juga. Tapi Cik T macam set lah, senang kan. Ni lagi penyangkut ada 4. Ni rak yang macam ni korang letak dekat ni. And then ni ialah set dia dengan backboard ada 4 pieces. 4 pieces backboard. Material plastik yang tebal tu. Jadi senang kan nak sangkut ni. Korang nak dekor dekat dalam bilik kerja, nak sangkut alat-alat tulis pun boleh, nak sangkut hardware pun boleh dekat dalam store, ataupun korang nak sangkut ni dekat dapur pun memang sangat cantik lah. Tapi kebanyakan orang letak dekat bilik kerja kan, bilik tidur macam tu. Dia siap pelekat tau, so korang tak perlu risau nak tebuk. Pelekat dia macam ni. Dah pelekat ni kuat tau. So korang, dia satu ni dia bagi 4 pelekat. Backboard set. Wah, yang ni ialah bahagian body care. Cik T dah lama tengok tau. Yang ni orang tengok viral, orang pakai macam best. So Cik T pun nak try. Ni ialah coconut oil. Coconut body oil. Dia ada satu lagi tu, dia bau macam bunga rose macam tu. Yang ni Cik T ambil ni bau coconut lah. Ni nampak? Satu botol ni dia ada 260ml je. Yang ni sangat best ya. Cik T sebelum ni ada try pakai body oil lain. Tapi yang ni Cik T baru nak try. Sebab harga dia murah yang ni. So kita nak try dulu baru tahu best ke tak. Bau dia memang bau macam coconut. So korang-korang suka bau-bau kelapa kan. Kalau beli Bath and Body Works yang bau-bau coconut, yang bau-bau macam tu, boleh beli yang ni. Memang sedap bau dia. Bau dia wangi. Tekstur dia pekat. Wah. Boleh buatkan kulit kita jadi lembut and moisturize. Nampak? Wangi ya? Next parcel ni Cik T dah beli kali kedua ni. Bekas minyak. Warna dia estetik guys. Nampak? Adik suka yang ni sebab dia siap dengan penutup.
penutup ada kat sini. Jadi macam cicak apa semua lipas ke tak masuk lah. Ni dia ada tutup. And then dia jenis yang penapis. Nampak? Ni saiz yang paling besar tau. Dia ada saiz lagi kecil-kecil. Semua korang boleh simpan banyak lah. Yang ni material dia stainless steel 316. And then ni korang boleh tengok dekat dalam dia macam ni. Sebelum ni kan macam design biasa je kan. Yang ni macam estetik. Cantik kan. Yang ni colour dia macam powder coated lah. Kita beli ialah ni ialah stiker untuk bedrock kitchen tau. Sebelum ni cikgu ada tampar dah. Tapi sebabkan cikgu buat renovation hari tu, lepas tu kitchen cikgu kan dah pecah semua, dah buang mozaik semua. Jadi kali ni cikgu nak pasang yang ni. Cikgu belum tampal lagi mozaik apa-apa dekat belakang ni. Jadi kita nak pakai ni dulu. Yang ni sangat cantik guys, memang sangat tahan dia. Cikgu beli ni warna beige macam tu, warna natural. Dia ada banyak lagi design lain yang korang boleh pilih lah. Dalam satu set ni dia ada 10 keping. So korang boleh ukur dulu dapur. Cikgu rasa cikgu kena beli lagi sebab macam tak cukup ya. 10 keping ni kena beli lagi untuk tampal. So korang yang ni pula, yang ni pun jenis yang elok dia punya ni. Kalau kita buka pun dia tak adalah macam rosakkan kita punya dinding. So korang boleh beli yang ni ya. Cantik kan design ni. Ini design checker. Tada! Ni ialah selimut. Selimut ni dah banyak tau. So cikgu tengok hari tu memang cantik-cantik design dia. Colour dia pun cantik-cantik. So cikgu ambil yang warna pink grey macam tu. Yang ni size queen ke king cikgu ambil ni. Saiz 200. Saiz 200 kali 200 king lah kan. Sebab kalau queen 180. So cikgu ambil yang saiz king lah ni nak guna dekat bilik cikgu. Memang sangat cantik ya. And then dia sesuai dengan cuaca Malaysia ni. Malam pun boleh pakai, siang pun boleh pakai. Sebab metal dia tak ada panas sangat. Dia tak tebal sangat. And then metal dia sangat sejuk. Jadi cikgu pun grab lah satu kat sini. Mobile phone holder. Sebenarnya cikgu ada beli phone holder. Lepas tu getah dia dah rosak tau. And cikgu decide untuk beli baru lah. Yang ni phone holder dia yang jenis tanpa dekat atas dashboard. Nampak? Yang jenis ni memang sangat function lah. Phone holder dekat dalam kereta ya. Sebab nak tengok Waze apa semua susah. Tak ada phone holder. Jadi cikgu decide untuk belilah baru kan. Nampak? Yang ni dia punya suction cup. Jadi kita tampal dekat atas dashboard. So dia macam tu. Ke bawah macam tu kan. Kalau best jugalah yang macam ni. Sebab cikgu rasa macam dia kena aircon. Supaya phone kita tu tak ada panas sangat. Kalau kita letak kat atas dia macam panas ni. Phone sampai macam dah lah. Dah tak boleh nak charge. Sebab panas sangat. Next. Cikgu sangat suka ya soap dispenser yang jenis auto. Yang ni touch free. Sebelum ni kan kita kena tolak macam tu baru keluar and tekan baru keluar sabun. Yang ni tak payah. Yang ni sensor je. Yang ni dia boleh letak isi padu sehingga 200 ml. And saiz dia pun tak besar sangat kat sini. Comel je. Ni nak letak dekat dalam bilik. Wah! Warna hitam. Sebelum ni cikgu ada warna silver grey macam tu. Material dia macam besi. And then dia macam ada berkarat tau. Jadi cikgu macam belilah yang ni satu kan. Yang ni senang. Dia material plastik. Material plastik. And dekat bahagian atas ni boleh isi sabun. Ni tempat sabun ke? Sabun ke? Ke bawah ni untuk apa? Dia tempat buka juga kat sini. Ni bawah ni tempat letak bateri. Bateri dia sangat tahan lama ya. Cikgu dah pakai tu rasa dah 6 bulan kot. Cikgu charge. Yang tu yang charge. Yang ni pakai bateri lah pula. Alamak. Cikgu tak suka sangat bateri. Tapi kalau dia tahan lama okey je. Ni button on off dia dekat bahagian bawah. And dia semua getah kat sini. Jadi basah pun dia waterproof lah. Ni ada sensor dekat bahagian bawah ni. Boleh tengok. Soap indicator dekat depan ni boleh nampak lah soap dah nak habis ke apa ke. Comel kan design dia. Macam pasal. Tak ingat apa benda ni. Set DIY. Yang ni sebelum ni cikgu buat DIY sabun basuh baju tau. Kali ni sabun basuh pinggan pula cikgu nak DIY. Yang ni daripada brand Cozy. Dah banyak sold tau. Yang ni cikgu je yang lambat nak try. Okay, yang ni semua step-step bancuhan dia semua ada dekat sini kan. Sekarang ni selagi kita boleh jimat, kita kena jimat. Sebab barang dah mahal kan. Jadi buat je sendiri sabun dekat rumah. Tak payah nak beli mahal, bancuh je sendiri. Ni dia
Website dia, Cik T letak link sekali. Okey, yang ni boleh, satu pack ni boleh dapat sehingga 3 liter sabun. 3 liter banyak kan. Macam sabun basuh baju 3. Sabun basuh baju yang besar tu. 3 liter. Ni dia. Korang boleh beli yang ni, okey? Daripada Cozy. Dia ada banyak lagi lah. Nak baca sabun apa cakap je. Tada! Pencuci. Punya produk Cik T sangat suka ya. Yang ni daripada brand Joy Boss. Sebelum ni Cik T ada dia punya mop. Yang ni Magic Broom. Katanya tak payah pakai broom biasa kan berbulu rambut melekat kan. Yang ni dia macam ni je. Sapu. Wah, jadi guys. Dia bukan ni tau. Dia bukan mop squeezy tu. Dia memang penyapu dia kata. Magic Broom. So Cik T nak try kan. Dah try tadi memang jadi ya. Korang kena pasang sendiri. Ni dia punya batang ni ada cangkuk lagi lah. So senang kita nak simpan kan. Cantik guys. Yang dia punya mop tu pun best. Buka dulu. Oh. Kalau kat rumah korang ada water heater tu tinggi sangat and then dia punya penyangkut untuk kita pegang tu kan. Mercik sampai sana ataupun korang macam tinggi sangat untuk anak korang yang kecil nak pakai kan. Susah ya, jadi korang boleh beli yang ni. Yang ni dia macam adapter tempat kita sangkut shower tu tapi boleh sangkut dekat bahagian bawah. Macam tu lah Cik T nak tampal ni dekat bahagian bawah. So Sophia boleh guna. Dia boleh adjust macam ni nampak. Kiri ke kanan boleh adjust. Lepas tu dia atas ke bawah pun boleh adjust. Atas ke bawah pun boleh. Macam tu. Jadi senang lah kita nak sangkut kan. Sebab kita punya Cik T punya water heater tu tinggi sangat. Sophia dia macam susah nak ambil kan. So Cik T nak letak dekat bahagian bawah sikit. Kampal je yang asing kat sini. Senang untuk dia guna kan. Kesian kan. Wah! Cik T beli kids printer. Ni nak bagi Sophia juga hadiah untuk dia. Selain yang tadi tu. Ni dia. Selain jam, Cik T nak bagi ni kids printer. Yang ni dia boleh ambil gambar. And then boleh terus print. Sini sesuai lah untuk budak-budak kan. Dia ada filter mode juga. Dia ada HD video, boleh ambil gambar. Lepas tu dia dua kamera. Dia ada dua warna, biru dengan warna pink. Cik T ambil yang warna pink untuk Sophia and dia bagi sekali kertas untuk print. Jadi boleh lah. Dia ada banyak warna ke? Oh ni yang pink biasa, tak ada apps. Nampak? Dia tak mahal sangat kamera ni. Boleh lah dia. Comel kan? Dia ada tali untuk pasang dekat kamera ni lah. Comel sangat guys. Comel. Comel kan? Ni dia ada screen sekejap. Dia ada button, dia tekat bawah ni nak bagi hadiah dekat dia. Dah lama sebenarnya dia nak kamera kids ni. Tapi Cik T macam nantilah ibu beli. Next parcel. Guys, comel kan? Ni ialah tempat korang sangkut bag dekat meja. Contohlah macam keluar kan, biasa kita kan kalau kita keluar pergi makan, lepas tu kita nak letak bag kita tu sama ada letak atas kursi sebelah ataupun nak letak atas meja kan, macam mengganggu makan kan. Korang beli je yang ni cantik gila guys. Comel sangat, dia ada banyak warna. Ni boleh sangkut dekat atas meja. Sekejap Cik T tengah fikir macam mana nak buka ni. Macam tu. Ni buka macam ni. So nanti sangkut je dekat tepi meja tu. Lepas tu boleh sangkut korang punya bag. Dia boleh pusing macam ni. Ni sangkut atas meja. Nanti sangkut bag korang. Jadi tak adalah mengganggu kan. Space kerusi pun tak ambil, meja pun tak ambil. Jadi boleh sangkut ni. Ni sangat cantik ya. Boleh jadikan kitchen juga. Pusing, simpan. Masuk dalam bag. Jadi kitchen. Comel. Saya ada pad lagi dekat bahagian belakang ni untuk letak dekat atas meja. Tada! Cik T beli organizer untuk wet tissue. Selalu kita beli untuk tisu biasa je kan. Bekas-bekas tisu macam tu. Yang ni yang untuk wet tissue and then yang ni boleh sangkut dekat dinding. Boleh tampal dekat dinding ataupun nak letak atas meja rasa tak sesuai kat dinding lah. Memang stiker, dia ada bagi stiker sekali untuk korang tampal dekat dinding. Jadi kalau korang nak guna, buka je, lepas tu terus ambil wet tissue tu. Lepas ni korang nak organize wet tissue and senang nak ambil. Ada ni, dia punya melekat tampal.
Ni boleh tampal dekat dalam toilet ataupun nak tampal dekat tempat anak kan. Tempat anak. Nak tampal dekat dalam bilik pun boleh juga. Ni letak je. Kat sini. Nampak? Dia ngam-ngam dengan tempat masuk buka tisu tu. Lepas tu nanti korang buka je untuk ambil. Tisu ni nipis ni. Buka je, lepas tu terus tutup. Nampak tak? Ni kalau korang nak letak tisu, wet tisu yang lagi tebal daripada ni pun boleh juga yang ni. Nak letak dekat kitchen pun boleh sebab kitchen kan selalu pakai wet tisu kan. Jadi sangat berbaloi ya beli ni. Cik T baru jumpa. Dah lama nak baru jumpa yang sesuai. Cik T ada masalah susah nak tidur tau. Cik T akan cepat tidur bila Cik T makan ubat. Makan ubat macam hari tu sakit badan ke, makan ubat kan, barulah tidur. Yang ni kalau tak makan ubat susah lah. Dalam pukul 1 baru boleh tidur, pukul 2 boleh tidur. Jadi Cik T grab yang ni essential oil untuk sleeping. Untuk tenangkan diri, sebut tidur cepat. Okay, ni Agawood Sleeping Essential Oil. Pakai dia macam ni kat hidung. Sedap bau dia. Wah. Tapi dia satu botol ni ada 30 ml. Jadi korang boleh pakai lah yang ni. Hai. Wah. Guys. Hari tu saya tadi beli kan warna merah. Dia merah putih kan. Tapi merah dia tu macam merah hati. Saya ingat kan warna dia macam maroon. Macam merun-merun dak-dak merah macam tu kan. Ni merah hati. So saya tak pakai yang tu. Jadi kali ni saya gerak lagi sekali warna pink turquoise. Tapi macam bukan turquoise, macam hijau sangat. Ni boleh sangkut dekat kereta ataupun motor ataupun skuter. Dia siap bagi pelekat dekat sini untuk korang tampal dekat kereta ni. Nak tampal dekat Cik T punya basikal elektrik. Comel kan. Laki Cik T sebut. Laki Cik T macam buta ni. Tapi tampal je. Okay. Wah, ni ialah pen. Pen untuk hilangkan kesan noda atas baju. Ayat dia macam tu lah yang tu kan. Hari ni macam kalau korang ada tumpah makanan dekat atas baju, minyak, kesan minyak ke apa ke, terus pakai benda ni. Gillette. Dia macam untuk remove kotoran dekat atas baju lah. So memang comel kan. Botol dia comel pink. Boleh sangkut dekat beg siap tali ni. Tapi Cik T letak dalam je kot. Ni nampak. Comel kan. Ni nanti kita try. Cik T akan buat review. Sebab sekarang ni tak ada pula kotoran untuk kita cuba. Wah, Cik T beli plug. Itu kan Cik T dah tukar plug rumah Cik T ni kan. Ni Cik T beli lagi plug warna hitam. Guys, tiba warna hitam Cik T macam beli warna hitam pula kan. Tak apa. Nak letak kat mana ni? Jadi dia bukan dia plug ni dia ada banyak tau kat sini. Dia ada yang 3 pin and dia ada satu USB dengan satu type C kat sini. Jadi senang lah kan. Kita nak charge. Sebab Cik T memang suka sangat. Hari tu Cik T dah beli. Nak letak kat sini. Tapi warna dia macam warna kelabu-kelabu macam tu. Yang ni warna hitam. Cantik gila guys. Finishing dia macam nampak kayu-kayu macam tu. Nampak? Ni. Ada type C, USB dengan 3 pin plug. Nak tukar ni senang je ni. Nampak ni ada dia punya lubang-lubang ni. Kalau korang tak pandai, jangan risau. Suruh je orang upah. Hari tu Cik T upah RM20 satu plug. Wah, yang ni pun Cik T tengah tunggu-tunggu ya. Yang ni ialah exfoliator untuk brightening. Jadi korang kalau nak buang-buang daki dekat badan, boleh try pakai yang ni. Yang ni Cik T baru first time tau nak cuba. Tapi tengok macam review dia macam okey. So kita cubalah kan. Nanti Cik T share kat shop dah kot. Shop. Bau lemon. Gosok. Wah. Guys. Cik T terus test ni. Keluar. Nampak tak? Tanganku berdaki. Cantik kau tak? Hari tu Cik T dah try dia extension juga daripada Orico. Yang ni Cik T ambil yang besar. Sebab yang tu kecil sangat sesuai pergi travel je. Yang ni Cik T nak letak dekat rumah. Yang ni home power center. Dia ada 5 USB smart charging teknologi. Lepas tu dia ada 4 outlet.
dengan 5 USB. Box. Tada! Oh, warna hitam. Saya ambil warna hitam ya. Ni dia. Dia ada warna lain juga kalau korang tak minat. And then wire dia panjang 1.5 meter. Panjang lah juga kan. Ni dia punya extension besar guys. Cantik kan? Cantik lah. Ni 4 plug, 5 USB kat bahagian tepi ni. Dia tak ada yang type C lah. Yang ni dia ada USB dengan plug je. Plug pin. Ni sesuai guys. Super charger. Maknanya fast charging. Dia ada button on off juga. Lampu kan. Cikgu beli lampu. Hari tu cikgu pernah beli tau. Letak dekat bilik sofa. Tapi cantik kan. Dia cikgu macam nak repeat. Kalau korang ada frame artwork yang nak letak cahaya lampu, korang boleh beli macam ni. Sebab dia memang suluh tu cantik nampak. Suluh dia macam segitiga macam tu nampak kan. Cantik sangat. Dia ada warna putih. And cikgu ambil ni warna hitam. Kali ni dia jenis yang rechargeable. So tak perlu nak letak bateri apa semua. Dia siap dengan magnet. And bateri dia tahan lama tau. Cikgu dah letak bilik sofa. Dah lama tak boleh charge pun sampai sekarang. Tengok. Dia ada 3 warna kat sini. Cantik kan? Cantik je. Cikgu beli kain untuk tutup dekat bahagian bawah kabinet. So kalau korang ada kabinet ataupun almari yang terbuka macam tu kan. Yang biasa almari buku yang terbuka segi 4 kan tu kan. Nampak sepa-sepa, korang boleh beli kain yang ni. Yang ni dia siap dengan pelekat. So korang tak perlu nak tebur-tebur pasang keterut ke apa ke, tampal je. Memang cantik sangat design dia. Ada banyak lagi design lain. Yang cikgu ambil ni saiz and 100% material cotton. Ni dia punya, alamak. Ni dia punya pelekat. 105mm, 1 meter je dia punya pelekat. And then dia punya kain. Ada design scallop guys. Nampak tak? Design scallop and dia macam gebu ya. Corak dia ni corak timbul tau. Bukan corak lukisan semata-mata. Design sekecil je. Rasanya 60cm je. Yang ni sangat cantik. Lepas tu korang letak pleated macam ni. Nampak macam kedut-kedut. Sebab dia boleh adjust sebab kita tampal je kan. Jadi kalau korang nak tampal dia berkedut ke nak tampal straight ke, semua boleh juga. Memang sangat cantik ya. Ketinggian dia pun macam sesuai untuk rak lah. Kitchen cabinet ke kan. Kalau korang belum buat kitchen cabinet tapi dah ada dia punya tabletop, boleh guna yang ni juga. Sangat cantik ya. Dia ada tali lagi bagi untuk korang ikat. High quality. Cantik-cantik. Bau je lagi. Tak ada. Cikgu sangat suka aksesoris kan. So cikgu beli lagi yang ni silver pink. Cikgu beli warna silver pula sekarang. Cantiknya, ya Allah. Cikgu tak expect harga dia murah tau. Tapi cantik. Cikgu dah adjust paling kecil yang ni. Nampak? Paling kecil dah adjust ni. Muat dengan jari hantu. Jari hantu Okay, ni yang kedua. Yang kedua ni warna silver juga. Yang ni tak adjust. Boleh adjust juga. Yang dia jenis silver. Patutlah cantik. Material dia silver 925. Silver 925. Cantik guys. Nampak tak? Ni daripada seller yang sama. Yang ni tak lah. Yang ni tak. Cantik kan? So korang kalian suka pakai kuku cikgu pun bau lepas mengecat guys. Kalau korang suka pakai silver, boleh grab yang ni kan. Guys, cikgu restock lagi. Memang sangat wangi. Cikgu letak dekat dalam bilik cikgu. Ya Allah. Baru nak naik tangga, nak ke bilik tu kan jauh lagi tapi dah bau. Sebab cikgu letak dekat pintu masuk bilik tu. Wangi sangat. Cikgu ambil ni yang bau Shangri-La. Yang automatic dispenser tu dah ada. Jadi cikgu beli yang refill dia sahaja kat sini. Bau yang sama Shangri-La. Kalau korang nak rumah korang macam tak pening kepala apa semua, boleh pakai bau yang sama je untuk semua bilik. Yang ni confirm lama restock, lama lagi nak restock sebab satu botol ni ada 500ml and wangi sangat. Cikgu suka korang. Cikgu sangat suggest korang beli bau-bau ni Shangri-La. Dulu cikgu suka Hilton. Lepas tu hari tu bau dekat rumah kakak wangi tengok kan. Rupanya dia pakai Shangri-La. So
Selepas hari itu Cik T order Shangri-La je. Senang korang nak top up sebab yang dia dah bagi dengan sekali benda ni. Jadi boleh masuk terus je. Sebab bekas dia tu kan macam kecil kan. Jadi beli-beli yang ni senang sangat. Wow. Hari tu video Cik T guna 3D pen viral tau. So Cik T macam best kan pakai tu. Jadi Cik T repeat beli dia punya ni je, refill and banyak warna. Lepas ni macam-macam lah kita boleh buat kan. Ni dalam ni ada 20 warna and satu warna tu ada 5 meter panjang kan, 5 meter. Boleh lukis banyak boleh lukis banyak benda. Ni dia ada banyak warna, korang boleh pilih juga. Dia tak semestinya nak beli 20 pieces, nak beli sikit pun boleh juga. Ni dia boleh beli sekali dengan pen dia satu set. Tapi Cik T sebab dah ada dia punya pen, jadi Cik T refill je. Tengok. Seterusnya Cik T beli bakul. Guys, bakul ni yang jenis foldable. Senang nak simpan kalau tak guna. Yang ni dia ada roda sekali. Nampak ni roda dia. Jadi boleh alih ke mana-mana je kan. Warna dia estetik. Nampak? Buka dia senang je korang. Buka macam ni je. Tolak je. Tolak bahagian dalam ni terus boleh guna. Dia ada tali sekali kat sini, korang boleh pasang. Macam ni, pasang kat sini. Dia ada dua lah, kiri kanan. Boleh pasang. Wah, besar ya. Yang ni boleh lah sorok kan. So Cik T macam tak lipat baju setiap hari. Jadi Cik T macam perlukan bakul ni. Kat sini, kalau nak tampal, tampal lah. Kalau tak nak, tak payah tampal. Guys, cuba teka apa ni. Tada! Cik T beli kursi camping. Kursi camping ni murah je korang. Dalam RM30 dah dapat kursi dah. Yang ni Cik T ambil ni warna hitam. Sekarang ni kursi camping semua dah murah-murah kan. Warna kaki lah. Okay, dah buka dia senang je. Korang buka je macam ni. Bag dia je warna hitam. Kursinya warna brown. Dia jenis moon chair. Tak nampak Sekejap lagi saya tunjuk. Tapi nak buka dia senang sangat. Ada poket dekat bahagian tepi ni. Sesuai untuk letak phone ataupun nak letak air pun boleh juga besar. And then tepi ni tak ada. Okay, dia ada satu saja. Kerusi dia. Boleh lah ni nak pergi healing kan. Beli je kerusi ni. Murah je sekarang. Yang ni yang Cik T tunggu-tunggu. Sebab Cik T sangat suka ya sebelum ni. Jadi Cik T grab lagi. Ni dia guys. Cik T beli storage. Sebenarnya Cik T beli banyak tau storage ni. Ini yang saiz lain. Sebab Cik T sangat suka ya storage yang jenis ni. Boleh letak banyak gila barang. Cik T grab lagi. Yang ni yang jenis kalis air lah. Korang boleh buka ni. Dua daripada atas dengan bahagian tepi. Yang ni saiz Cik T ambil 60, 42 kali 40. Dia boleh muat sehingga 110 liter. And then ni yang kedua ni saiz lain. Yang ni saya beli dua sebab Cik T nak letak dekat dalam bawah katil kan. Yang ni perlukan banyak lah. Sebab sebelum ni Cik T ada grab dah satu. Kalau korang belum tengok lagi, yang video tu Cik T letak macam bantal-bantal. Kalau korang nak letak barang-barang dekat bawah katil kan, duduk asrama pun boleh. Sebab dia macam boleh simpan kasut, bag, macam. Cik T ambil grab dua terus kat sini. Yang ni saiz dia 68 liter tapi dia besar. 80 kali 47 kali 18 cm. Kalau korang nak letak ni bawah katil single, memang sangat muat lah. Memanjang macam tu boleh letak banyak. Macam tu kan. Ni Cik T grab dua. Dua kat sini. Dua. Pasal. Guys, yang ni besar gila. Cik T tahu nak buka ke tak. Yang ni ialah kerusi gaming. Gaming chair. Penting warna dia estetik ya Cik T beli yang ni. Tahu nak buka ke tak sebab Cik T rasa macam kena pasang. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama barang besar. Tapi Cik T ingat apa. Apa ni? Yang ni organizer untuk dapur lah. Kalau korang ada kitchen cabinet yang terbuka satu nak cari barang belakang susah, korang belilah benda ni. Benda ni dia macam boleh tarik keluar kan. Dia bukan drawer. Dia macam instant drawer lah untuk kabinet yang biasa kan. Kalau korang macam nak tak dekat bahagian bawah, tak ada kitchen cabinet lagi, tak ada drawer, boleh beli yang macam ni. Yang ni dia ada banyak saiz. Nanti Cik T tunjuk, okay?
So korang, itu saja kita punya haul kali ni daripada Shopee. And TikTok ada jugalah. Yang ni korang, kalau korang nak beli juga, terus add to cart, tekan je stiker dekat bahagian bawah ni. Kalau tak ada juga, komen. Okay, nanti Cik share. Okay korang, itu saja video kita untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you.